Okey tuan-tuan, saya baru lepas buat bancuhan sabun 150 kilo, iaitu 150 liter ya. Sekejap je saya buat. Tak sampai pun 15 minit, bancuhan sabun sudah siap. Cuba tengok sini. Ni bancuhan, ini base sabun ya tuan-tuan. Base sabun pakaian. Jadi ada beberapa bahan lah kita campurkan di dalam ni. Lebih kurang 10 minit, siap 150 liter bancuhan sabun. Selepas ni saya akan pecahkan kepada 3 bahagian, 50 liter, 50 liter, 50 liter. 50 liter ni pewangi daun ni, lagi 50 liter blossom, lagi 50 liter lavender. Sangat mudah tuan-tuan kalau nak buat bancuhan sabun sendiri. So, lepas ni kita tak payah beli sabun lagi, kita buat je sabun kita sendiri. Saya akan ajar tuan-tuan untuk bancuh sabun